Okey, disebabkan ada permintaan dia nak suruh tunjuk juga. Jadi kita tunjukkanlah macam mana nak check bahagian motor pula, sama ada motor pula ke yang rosak. First kita nak buka dulu kita punya power window ni. Kita buka door trim ni dulu. Tunjuk. So kalau kita tengok kita punya motor kat sini, so kita dah alihkan sikit plastik ni. Kita nak check ni motor lah. So ini adalah dia punya motor. So apa kita nak buat, kita buka soket ni. Okey, payah sikit guys nak buka soket ni. Kena tekan, tarik. Okey, dah. Kita dah buka soket ni. Okey, kita nak masukkan balik kita punya power window ni. Kalau ada current masuk, maknanya motor lah problem. Sebab motor tak bergerak dah kan. Kita buat test pen. Cuba tekan. Nampak? Nampak? Turun. Cuba turun. Nampak? Naik. Okey, sebelah dia turun. So, current jalan. Maknanya current masuk tapi motor tak turun pun. Maknanya memang korang punya motor problem lah. So jadi korang boleh tukar motor. So sekarang kita sambungkan motor. Kalau motor korang rosak, memang korang tak dapat turunkan lah. Kalau current tak masuk, kau tekan-tekan, current tak masuk ke sana. So maknanya korang punya soket korang nak kena tukar. So itu sahajalah cara ringkas korang nak check sama ada power window korang rosak ataupun motor korang yang rosak. Itu kemungkinan lah guys. Kalau rasa video ni manfaat, jangan lupa follow, komen, like, komen, share video ni guys. Bye bye.